Aku ada adik-beradik ramai. Tapi rezeki mak ayah aku tak panjang. So diorang divorce. Yes. Tapi tak apalah. It's their first time being a parent juga kan. So diorang first time juga jadi mak ayah. Maybe tak selaluan. Semua orang ada jalan masing-masing. Yeah. So benda tu dah tertanam dalam kepala otak aku. Kalau boleh bila aku ada family nanti, aku tak nak family aku jadi macam ni kak. Faham. So benda tu dah My parents divorce time aku umur 15. Astaghfirullahaladzim. Dah form 3 weh. Form three. Remaja weh. Time 15. Lepas tu time tu aku nak ambil PMR PT3. So aku turn on survival mode aku, which is aku fokus on study. Walaupun time tu tengah bergolak dalam kepala otak kan, Faham tu. apa jadi dekat adik-adik kat rumah apa semua kan. Tapi benda tu ajar aku something lah, which is ajar aku untuk step up to be a good brother, to be a leader to my siblings, untuk adik-beradik aku. And time tu juga aku nampak betapa susahnya bila adik-adik membesar tak ada mak ayah. Bukan tak ada mak ayah, basically mak ayah family yang tidak Tak bersama. bersama. So pengalaman tu agak sedih untuk diri aku. Sedih weh. Sedih, kan? Faham weh. So aku rasa ramai juga orang boleh relate. Dengan remaja kan? form 3 yang baru Remaja nak form kena 3. kehidupan. Yang hang masih memerlukan ayah dan ibu yang memang support hang kan. Lepas tu time ada orang, parents diorang divorce daripada diorang kecil. Lagi susah. Ya. Betul tak? Diorang hilang figura ayah tu kan, figura mak tu. So time tu pula aku tengah busy dekat MSM. Asrama penuh, jarang balik rumah. So aku, apa kata, connection aku dengan adik-adik aku tu jauh. Sebab aku jarang balik rumah. Faham tak? So start daripada tu lah aku rasa macam, tak boleh macam ni. Aku kena rapat dengan adik-adik aku kan. Tapi itulah, susah balik rumah apa semua sampai umur 17. Dah 17 pergi sambung UPSI, study jauh-jauh. So apa kata, connection aku dengan adik-adik aku jauh gila. Lepas tu after aku meletup dekat council, rezeki aku ada dekat situ. And then aku ada sewa satu rumah. Dan dengan at that time pula adik aku baru je habis study. Dia tengah cari kerja kat KL. Itu adalah decision yang sangat besar dari hidup aku, which is aku ajak adik aku duduk sekeliling aku. Dekat situlah aku rasa macam, okay, walaupun aku tak boleh ada family at this time, tapi aku create family aku sendiri. Aku create safe ambience, safe surrounding untuk adik-adik aku. Sebab adik-adik aku tak ada figura abang tu. Faham tak? Time dia orang membesar. So aku ajak lah adik-adik aku, Alif, Akil, Hakim, duduk lepak rumah aku kan. So diorang just tinggal duduk je. Kerja diorang duduk rumah aku, jadi adik aku support aku as abang. Rumah tu semua, makanan semua tu aku bayar, tak kisah. Tu semua rezeki aku, faham tak? Macam tu lah. So in a way, walaupun diorang membesar dengan trauma yang parents diorang divorce, Sampai sekarang buat macam tu lah. betul lah. Masya Allah. So aku percaya yang rezeki aku ada sekarang adalah untuk adik-adik aku juga. Yeah.